Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru habis sparring ke? Dok. Tadi ganti kelas anak. Baru live ke? Ya. Seksi lah pula aku ni. Yang kuat ah. Kancil lawan. Siapa nanti? Kancil. Mereka dah buat keluar lah kan? Belum lagi Semoga ekor ni kekal lebih lama. Tak sampai 3 hari lagi ni. Bang, kena undi bersatu ke? No bersatu. No DAP, no Anwar, no bersatu. Ni aku nak beritahu kat hampa. Aku nak tanya hampa kan. Hampa tengok kan, bersatu ni belagak. Bersatu ni belagak. Time dia nak serang, dia serang. Sama macam presiden dia, serang. Islam. Pakak gelak. Oh, bertepuk tangan. Hari ni, sepatutnya kita bersama-sama ni kena bantulah kawan-kawan kan. Tu tera tu pun belagak tu kan. Hampa kena benam terus baru tak belagak. Betul tak Tu ada 6 kerusi pun belagak lagi, apa bayangkan? Jangan bagi kerusi langsung baru tak belagak. Kenapa bersatu nak kena menganjing lagu tu? Tak tahu lah. Hampa fikir sendirilah. Hampa fikir sendirilah geng PN stabil kan? PN memang stabil. Yang tak stabil bersatu. Bersatu tak stabil. Aduh. Betul ke bersatu tanding dekat kerusi PAS? Nak naik kotak? Tak boleh naik. Ni Nazir. Akaun baru 2 hari. Akaun baru berusia hari kedua. Tak boleh naik kotak lagi. Lepas 3 hari baru boleh naik. Cantik rambut abah dah macam kapas 1.1K apa ni? 1.1K kat room Miro tengah bahan PH bersatu. Suka sungguh abang ni. Siapa ni? Siti Umayyah suka abah ke? Kalau macam Siti Umayyah ni tak payah suka abah, tak apa. Masuk kotak lah kalau gitu. Tak boleh. Ya Allah, Nazir. Sekali aku perak lagi baru dia tahu. Akaun ni baru usia 2 hari, Nazir. Nak kena settle task. Selesai task 3 hari berturut-turut. Tak berturut pun tak apa. Tapi 3 hari, another day. Apa dia cakap Lepas 3 hari baru boleh naik kotak. Tak ada butang. Dia lock, dia kunci. Dia kunci. Semalam ke 2 hari lepas kena ban kan. Semalam kena ban lagi. Abah ada kelas taekwondo ke? Ya. Dah 10 kali belum? Belum. Baru 1. Prince duk taram kau sekarang ni. Tak percaya kau pergi kat room Prince. Tak mau layan. Tak layan hantu. Kan? Tak layan hantu. Tapi aku dengar geng mereka duk suruh Prince bagi nama kat HQ. Bagi nama kat HQ.
Tengok dia bawa seorang parti ke tak? Jahanam. Bukan suka abah, awak suka gelak. Okey. MC tengoklah tu. Tak ke Johor duk. Terima kasih 500 orang yang hadir. Tak ke Johor duk merapu daripada tadi. Tak masuk bertanding atas Parti Bersatu, hari penamaan calon hilang. Tak ke Johor duk merapu. Tak faham. Statement abah undi UMNO, jangan undi Bersatu. Di tempat tu lah. Tempat PAS kita undi PAS kan. Ni ekor yang keberapa abah? 147. Abah rasa berapa kerusi PN menang PRN Johor? Tak peduli. Kami tak peduli pasal PN, kami peduli pasal PAS je. Nanti dekat ujung-ujung abah bagi tahu. Sasaran. Kalau semua hilang deposit, tempat tak ada PAS kena undi PAS ke? Hang ni Pok Mat kalau duduk depan ku, memang aku tenyeh kepala hang. Dia boleh tanya lagi tempat yang tak ada PAS undi PAS ke? Ya betul ada orang macam ni. Tempat yang tak ada PAS undi PAS ke? Kalau tak ada PAS undi Bersatu ke tak BN? Abah tak turun kempen ke? Kempen baru je nak mula. Dah rasa? Okey. Tepat tak ada PAS kena undi UMNO ke? Bah dah ada kontrol sikit. Baju dalam pun tak pakai. Abah kempen dalam TikTok je pun boleh. Tadi kat penamaan calon takkan 12 orang je datang. Tadi penyokong Bersatu abah. Aku tak tahu, aku tak ada kat tempat penamaan calon. Tapi tengoklah daripada share gambar tadi kan. Aduh, hang pakai baju taekwondo ni ada berapa dan saja je nak tanya tak dan. Ni apa benda ni? UEC babi stoker apa benda ni? UEC babi stoker Dendam Ponorogo tak jaga abatan jenis tak botak je masih nak sokong UMNO. Habis tu anak sokong PH. Anak sokong DAP ke? Kalau Bersatu dapat satu dum pun Abah Din dah ada poin kata demo ada pengikut. Arif, terima kasih. Mana ada PAS undi PAS? Kalau Pejuang pun undi Pejuang. Mana ada Bersatu undi BN? Mana ada kat mana ada PAS undi PAS. Okey, betul. Kalau Pejuang pun undi Pejuang. Mana ada Bersatu undi BN. Macam ni lah. Abah bagi tahu 12 dun ya. 12 dun. Selebihnya pandai-pandai apa. Ya Tengku Ikram. Puteri Wangsa nak undi siapa? DN letak Cina. Undi je lah. MCA ke? MCA kan? MCA. Yang mana ada MIC, undi MIC. Nanti dia kata, abah tu bukan Melayu. Lah, mereka ni tak ekstrim. Hari tu kan, MIC pun nak join PN. Okey. Tak, kalau apa tak undi. Tak, parti ni dia nak buat dasar. Dia nak buat dasar. Kalau tak cukup quorum, macam mana nak buat dasar? Hampa undi parti yang tak ada dasar kan? Parti yang tak ada dasar pula. Parti yang tak cukup quorum, tak boleh nak buat dasar. Kita tengok Bersatu macam mana jadinya sombong sangat dia. Dun tempat saya tak ada PN bertanding. Undi BN lah. Hari tu pun orang BN pun undi kita. Kan? Hari tu masa PRN 6 buah negeri ramai orang BN undi kita. Lepas tu kita menang besar.
Abah nak tanya je, kalau Abah tahulah betul ke Acak tu 4 tahun dah dengan bersatu. Dia jadi ahli ke apa? Dia jadi ahli tu lepas kot. Dia jadi ahli ke sokong bersatu? Kalau sokong bersatu mungkinlah 4 tahun. Kalau jadi ahli tu lepas rasanya. Dia pun jadi ahli lah. Pemilihan bila? Pemilihan tu. Dia jadi ahli masa pemilihan. Masa pemilihan armada kan. Dia kan armada kan. Dia claim dia ahli bersatu 4 tahun dah. Okey. Orang tanya Abah ahli ke tak? Abah dah tunjuk bukti kan? Betul tak? Setuju? Setuju? Si ada video lagi. Aku tak tahu berapa kali aku buat video tu. Asyik kena ban akaunnya, video hilang. Tapi ada satu video yang masih kekal dekat FB. Yang Abah pakai baju pas tu. Pergi tengok kat situ. So minta kat dia bukti lah. Minta kat dia bukti. Dia suka duk pertikaikan keahlian orang. Hari tu dia rasa dia dah masuk ahli lama dah. Dia nak pertikaikan Abah lah kali kena kat muka dia balik. Lepas tu duk pusing cerita lain pula. Betul tak? Awak apa muka macam tak puas hati je? Muka macam tak puas hati? Ke hang yang tak puas hati dengan Abah? Ke hang yang tak puas hati dengan Abah? Aku lately ni happy je. Dia kata muka aku tak puas hati. Ke muka Abah Hidin? Abah Hidin ke? Mana satu ni? Apa tulislah pergi penuh? Abah mana satu? Abah mana satu? Tempat bersatu pun undi BN. Tempat bersatu pun undi BN. Hanya tempat PAS je undi PAS. Betul. Tapi tolong bagi undi dekat ni. Pejuang. Dia nak ngorat Abah kot. Tak, Abah rasa dia nak cakap pasal Abah Midin. Abah apa kita nak? Abah Din kah? Apa tulislah bagi habis. Jangan. Apa tulis bagi habis. Abah terbaik. Abah mana pula dah ni? Geng-geng bersatu hari ni ramai sentap lah. Sebab apa tegur pemarah. Mereka ni patutnya hak duk sentap dalam TikTok ni. Sepatutnya pergi tolong. Pergi meramaikan penamaan calon. Betul tak? Setuju tak? Mereka patut pergi tolong meramaikan penamaan calon. Kan? Betul tak? Ini boleh kira. Sedih. Itu yang ada gambar. Yang dengan Tan Sri Muhyiddin tu nampak ramai sikit. Hak lagi satu gambar tu okey, 2. Hak lagi 14 kursi. Silap aku tengok ada satu kursi. Dia pun ambil gambar. Okey, yang ni BN, yang tu PH, yang tu PN. Mesti game satu. Duduk kat celah pagar. Cerita apa ni? Cerita apa ni orang suka. Saya dah jadi ahli PAS, Abah tak percaya, cuba bawa saya naik kalau nak tengok nombor ahli saya. Okey, bagi tahu. Komen kat situ. Kalau hang boleh buktikan, aku tak hantar hang dah. Aku tak blacklist hang. Okey, tulis nombor ahli tu. Ceplos-cepol anu semua pikat kerusi Dr. Mazli je. Mungkin petanda PH banyak uyuk. Oh, mereka pun tak ramai kot no. 1304. Okey, hampa hantar ni naik duduk atas. Askar Abah dah. Hantar dia entire live. Hantar dia entire live. Okey, thank you. Bijak Abah kan politik Tok Guru Haji Hadi. Tak boleh baca. Betul. Kita kena bagi satu tabik lah dekat Tok Guru kan. Orang lama. Tok Guru dia buat apa ni? Gembira Abah petang ni ya. Tok Guru Abang Den, terima kasih. Apa sebab PP Abah MB Nasaruddin Razman Zakaria MB Nusi sama?
Tak faham lah weh, hang komen apa ni? Alhamdulillah, abah makin kuat lepas makan burger saya. Okey, siapa yang nak makan burger di kedai Burger, boleh ke Kampung Sungai Merap. Syed hadir. Berjuta ahli takkan 1000 je nombor tu. Tu abah kata dia bohong. Aku yang tu 1999 pun 500,000 lebih. Dia nombor 4 duk. Itu nombor yang duk tikam selalu tu. Nombor yang dia duk tikam selalu. Ada. PAS tak berani lawan DAP ke? PAS hanya berani lawan BN je. Kita nanti nak tengok DAP lawan PAS dekat tu Marang. DAP lawan PAS dekat mana lagi? Kita nak tengok kan. Macam budak-budak komen. Komen macam budak tak sekolah. Tahun 2026 dah ni, cek. Orang tak komen dah lagu tu Orang tak komen dah lagu tu. Okey? Bateri tinggal 20%. Okey, apa lagi soalan? Apa lagi soalan kan? Orang politik matang dah sekarang ni, betul? Bah, teringin nak jumpa Abah Salam. Dah, hari tu ada orang seorang cakap macam tu kat Abah. 3 kali Jumaat kot. Tengok-tengok dia apa kata dia tak ada dah. Cepat sikit lah kalau nak main. Jangan sampai 3 kali Jumaat. Saya masuk tahun 90-an pun dah 6 angka nombor giliran. 90-an. Abah hujung 99. Betul lah 6 angka lah. Betul-betul Maksu. Abah 500,000 lebih. 6 angka. Abah John Sparring tak mau, tak larat. Abah agak-agak Bersatu akan terkeluar tak dari PN. Nanti kita tunjuk dia jalan keluar. Seram pula Abah, tak jadilah. Korang ni nak main kad kan, nak main tu? Dah pergi lari kat sana. Tunggu next kelas tu. Waalaikumsalam Tuan Salim. Solat asar dulu dah masuk waktu. Okey. Dun Ulu Tiram calon PN ada kebah sebab CB kat situ calon Melayu DAP ada perempuan. CB ni apa? Apa cakap senang je, bukan calon PN lah, calon PAS. Calon PAS dengan pejuang je hampa undi. 12 dun je, 12 dun. 12 dun je, yang lain hampa undi PN. 12 dun je Okey, yang lain undi PN. Pening kepala buat apa? Aduh, suara anak negeri main pula dah. Dia nak bagi aku rasuah tu. Sebelah ke 12? Sebelah PAS, satu lagi pejuang. Bersatu acah-acah jadi mangsa. Mangsa apa ni? Kalau tak ada calon PAS, kita undi BN. Ya, apa undi BN lah, sebab kita tak mau undi pecah lah. Macam suara anak negeri ni, dia AMDAP. Dia suka DAP. Kita nak buat macam mana kan? Dia AMDAP. Tapi tengok ramai lagi orang dekat Johor tu, orang Barisan Nasional dekat Johor tu tak mau AMDAP. So, hampa kena bantu dia apa? Kalau tidak nanti, dia patah balik pergi dekat PH. Dia nak bentuk kerajaan. Kan? Malam ni live ke apa? Live. Anak gelap apa? Alamak, Mursyidul Am TikTok geng K-pop ke? Harap bangsa Johor Dun Tiram PAS ada. Nanti Abah akan lead hampa. Abah akan guide hampa dun mana yang hampa nak kena undi. Selebihnya hampa undi BN.
Abah duduk negeri mana? Selangor. Gelak kat Farouk Amdab. Farouk memang Amdab. Dia Amdab. Kawan-kawan dia adalah yang memang bukan Amdab, adalah depa duk buka room. Tapi Farouk Amdab. Abah boleh masuk room ke? Tak boleh. Baru 2 hari, 3 hari. Belum sampai 2 hari lagi pun ni akaun ni. MIPP macam mana, nak biar ke? Aku no komen lah MIPP ni. Apa rasa nak undi dia, undi lah. Kalau hampa tak mau undi dia, undi BN. Okay. Dah confirm ke apa penamaan calon PAS atau ada perubahan? Tak sure lagi ya. SPR dah umum ke belum? Dia macam ni, kalau hampa tengok dia keluar profile kan, background, VC ataupun dia punya biodata kan. Tu kira confirm tu. Kalau keluar biodata tu. Akaun lain kena ban ke bah? Kena ban. Ni Hana kata dah kot. Apa buat lah sekali 5 akaun baru suruh kami follow? Tak boleh. Hari tu dah buat dah. Aku buat 30 akaun. 30 akaun aku buat siap-siap. 27 akaun aku dia ban serentak. 27 akaun dia ban serentak. Tak guna agak buat. Kenapa PAS tak branding lebih? Branding apa? MIPP pun tak boleh pakai selagi dia Pro 1, betul? Tapi itulah aku tak tahu lah. Sebab aku mengenangkan Ustaz Fadli Syahri lah. Suruh bantu komponen lain, tu je. Kalau Ustaz Fadli Syahri tak keluarkan arahan tu, aku pun bye-bye lah MIPP ni. Bertanding lebih bah. Apa soalannya tadi? Kenapa PAS tak bertanding lebih? Okey. Pertama sekali, kalau nak ikutkan yang abah dengar, PAS nak bertanding dalam 5-6 kursi je. Sebab okey, hampa kena fikir kita nak bertanding ni, pertama sekali hampa nak kena ada jentera. Hampa kena ada jentera, hampa kena ada ahli, hampa kena ada penyokong di kawasan tu. Sekurang-kurangnya jentera, ahli, penyokong. Jentera, ahli, penyokong. Ini kalau kata dekat kawasan tu cawangan pun tak banyak. Dan buat culaan pun kawasan kelabu. Ada pula kawasan hitam. Buat apa nak pergi bertanding, rugi duit je. Lebih baik hampa kumpulkan missionary ke tempat yang ni kan. Sikit-sikit lah. Dulu dekat Kedah pun PAS tak bertanding semua. Dulu dekat Kedah. Abah ambil Kedah lah. Kedah. Masa Kedah ni kuat BN dulu, PAS tak bertanding semua. Dia bukan bertanding 36 kursi tu. Dulu sebelum tu dia tak 36. Dia ada tambahan. Bukan bertanding semua. Alright. Itu semua strategi politik. Ya. Sebab kalau kita tak mampu nak menang kan. Sebenarnya depa ni buat culaan. Dah buat culaan. Cuma culaan dia yang dekat nak kempen ni makin lama makin tepat culaan ni. Calon MIPP Dun Kota Iskandar tu dah macam artis Bollywood. Siapa? Seorang calon berapa kos abah? Aku tak tahulah Dun ya. Tapi kalau parlimen 1 juta. Parlimen 1 juta. Lama ikut ni tak, baru nak masuk 2 hari. Saya duduk Jasin tapi alamat Kodiang. PRU memang balik Kedah. Okey. Habis tu nak undi siapa kalau calon PAS tak ada? Undi BN. Undi Barisan Nasional. Hampa takkan fras punya. Tak. Bukan sebab kita suka BN tu. Bukan sebab kita sokong BN tu. Tapi sebab satu, nak sambut Tok Guru punya kenyataan, Tok Guru punya harapan. Tok Guru punya harapan iaitu Kerajaan Melayu Islam. Okey, yang kedua sebab yang tu yang paling kurang mudarat. Betul teh. Kalau BN ni, aku cerita kat hangpa betul. Kalau BN ni tak cukup kerusi, dia silap-silap tak cukup kerusi banyak, dia akan duduk dengan DAP ni. So kalau dia banyak sikit kerusi, kan abah pernah cakap, okey, hangpa percaya tak? Kan abah cakap sebelum strategi PAS buat,
Kan Abah pernah cakap, Abah menjangkakan Barisan Nasional ni akan jadi pemenang kerusi terbanyak. Kan, Abah pernah dengar kan? Abah pernah cakap kan? Barisan Nasional ni akan jadi pemenang kerusi terbanyak. Tapi belum dapat simple majority. Belum dapat simple majority. So sekarang ni hampa tengok strategi dia, hampa dah boleh nampak dah. Sebab PN tak bertanding kerusi banyak. PN separuh lah. Okay? Alright. So, kemungkinan, ni aku cakap ni terus terang ni. Kemungkinan, okay, BN bila dia tak cukup kerusi nanti untuk bentuk kerajaan, okay, dia akan ajak PAS bentuk kerajaan sekali. Kau tengok lah dia. Tapi yang penting jangan bagi PH jadi kerajaan. Asal bukan PH betul. Janji DAP tak ada dalam kerajaan dia. Kau tengok masalah kami kat Selangor ni. Kau tengok kat Selangor ambil iktibar lah kat Selangor ni. Pandangan Abah sama dengan Amirul. Mesti mereka kata kami pakat ni. Nombor Amirul pun aku tak ada. Mesti mereka kata kami pakat. Okay. Apa dengar ni tak? Syahidan Kasim cakap. Syahidan Kasim duk selalu sebut. Kalau betul kita dapat buat penyatuan. Tapi itulah benda dah berlaku dah. Kena berlawan jugalah. Kalau betul dapat buat penyatuan sebelum PRN. BN dengan PAS ni. Memang menamsak. BN dengan PAS. BN PAS. Parti Wawasan. PN PAS Wawasan memang boleh menamsak. Tapi tak apalah. Wawasan tak join ke? Tak. Weh, Ulusoi. Hantar Ulusoi dulu atas. Nama stay tu Ulusoi punya account. Ulusoi ni dah kena blacklist lah. Kita tolak BN pula pada PRN negeri lain. Ini Johor saja. Geng, ni Johor saja. Ini Johor sahaja. Alright? Tengok tu. Johor saja. Negeri lain punya kira-kira. MIPP ada masalah ke? Tak, mereka kata hari tu dia memihak Bersatu bagi undi menolak. Tun Faisal lah kata mereka dapat 8 undi tolak. Kan? Abah Kak Abi buat video pasal Abah. Biasalah. Abah kan jejaka tampan. Kalau Zahid masih Presiden UMNO, ada harapan ke UMNO bergabung dengan PM Abah? PM? Perdana Menteri? Ampun ni komen apa ni? Pening aku. Dia komen balik tak? Abah bersama ni nak lawan PKR ke apa? Saya tak faham kenapa dia tubuh. Bersama ni pun tak payah layan lah. Jangan layan Kak V. Ya, MIPP Pro Bersatu. Tolak parti lain join PN lah. Okey, terima kasih 580 yang hadir. Next class pukul berapa kak? Pukul 5 Kak, pukul berapa next class? Pukul 5? 5? Negeri Sembilan nanti Wawasan tanding menentang kerusi Bersatu. Ya, hopefully. Kita harap tu lah. Baru ada fight. Abah bagi tips nak pilih mana jika bertembung Melayu Islam antara UMNO bersama Bersatu. UMNO. Abah pelatih ke? Apa maksud pelatih? Pelatih ni apa? Pelatih yang belajar. Jangan layan sang kanca, dia boleh kecoh kita. Depa punya ni pun tak ramai ke tak? Cuma ramai sikit pada Bersatu lah kan? Ramai sikit pada Bersatu lah kan?
Abah pernah jumpa Dr. Akmal KP ke? Tak pernah. Secara bersemuka tak pernah. Ya, Batu Sungai. N 40 tiram Ustaz Khairul Muntanaza. Tim bersatu tengah meroyan Abah. Biar mereka meroyan. Masuk je fasa kempen, kita kempen betul-betul untuk PAN dan kita guide pengundi kita nak undi siapa. Jadi mereka duk meroyan jadi gila. Orang suruh undi parti apa? Bukan meroyan. Abah, kenapa tak boleh undi kancil? Mereka ni parti liberal. Kancil ni parti liberal. Jadi dia tak bersesuaian dengan harapan Tok Guru. Betul tak? Kan? Lagipun nanti pecah-pecah undi habis. Pecah-pecah undi ni kerajaan tak kuat. Tuan-tuan. Pecah-pecah undi kerajaan tak kuat. Tengok macam mana kerajaan Kedah, Kelantan, Terengganu. Kuat tak? Kedah, Kelantan, Terengganu kuat tak? Itu orang UMNO bagi undi tu. Orang UMNO dekat Kedah, Kelantan, Terengganu bagi undi tu. Kan? Kita bagilah pula undi kat depa kat Johor. Alah. Kita penerangan Abah mantap, sangat jelas and ada point dia. Raja formula lah punca subsidi ditarik banyak. Aku cakap satu je. Kalau hampa nak suruh aku kempen, parti Kancil, parti Rafizi Ramli ni, aku dah support banyak kali dah. Aku nak pergi kedai Perdua, aku nak tengok Myvi tu harga 25,000. Selagi harga Myvi tak 25,000, jangan nak minta aku tolong. Tolong promote parti Kancil ni. UMNO PAS wawasan PMU16 menang. Tapi kalau parti Kancil ni, dia nak bersama dengan kita, dia main dekat kita lah. Kita 2 kali kot ajak dia tapi sombong. Betul tak? Kan? Kalau dia nak, dia main. Boleh kita letak dia kat tempat-tempat DAP. Kan? Kalau dia nak lah. Tapi tengok, kita ajak 2 kali pun belagak. Tengok pejuang, learn from mistake. Okay? Pejuang learn from mistake. Dia tak pergi solo dah. Dulu PN ajak agak tak mau. Lah dia main dengan kita. Apa Berjasa bila nak join PN? Hari ni kita tengok Berjasa ada turun termasuk presiden dia ada turun di Johor lah. Okey, itu satu kematangan politik lah. Kematangan politik. Jangan buat macam hari tu. Ini aku nampak bijak. Berjasa ni aku nampak bijak. Jangan hari tu dia declare nak lawan 15 DUN di Negeri Sembilan. Itu tak bijak tu. Ni dia turun tunjuk dia punya apa? Tunjuk dia punya apa namanya? Apa namanya? Kamu tak keluar pula perkataan tu. Tunjuk dia punya sokongan kan? Boleh lah. Committed. Okey, aku suka committed. Effort, yes. Effort paling sesuai, effort. Okey, tunjuk dia punya effort tu. Effort tu. Okey lah, boleh lah kita pertimbangkan. Okey. Parti Kancil tarik pengundi PKR dan juga DAP. Betul, kita tengok je. Jangan campur. Jangan kacau parti Kancil ni. Biar pergi kat dia. Jangan kacau. Jangan duk kata apa. Biar pergi kat dia. Jangan duk kata apa. Abah semayang selalu pergi ya. Suara jauh Abah. Saya aku perang lagi berhantar kot. Banyak songeh lah, suara jauh lah, apa semua lah. Hang letak handphone di dapur, lepas tu hang pergi kat ruang tamu, lepas tu hang salah kat Abah kata suara jauh. Aku perang lagi kot. Okay, terima kasih mana sokong Abah.
Berapa banyak parti dah abang masuk? Tanya dengan nada ingin tahu. Bila masa aku masuk parti? Pah ni pun aku ingat aku tak masuk parti. Tapi picek je tengok ada nama. Abah calon adun Selangor. Tak mau. Aku tak berminat nak jadi calon. Aku suka bahagian penerangan. Sila aku cakap. Sebab kalau jadi wakil rakyat ni banyak kerja lah banyak kerja Aku nak mengajar taekwondo, aku nak relax kan. Aku nak sampaikan dasar-dasar kerajaan. Masa tu kita dah jadi kerajaan. Lepas tu aku nak jadi pegawai MC. Sebab aku nak ban akaun pok-pok pok-pok Madano ni. Abah Jentera Bersatu punya ramai tadi sampai satu live pun tak ada dari Bersatu. Tu lah. Barangkali gamak pun tak ada. Barangkali punya sesak kan. Sampai handphone semua jatuh tergolek tak ada nak ambil gambar kan. Pakat duk tolak. Tak ada nak ambil. Kalau ambil pun nampak telinga kan. Tak boleh nak ambil. Padat semua. Ramai. Waalaikumsalam. Terus hati. Ketua je kom tak mau. Pegawai. Aku nak pegawai biasa je. Tapi boleh panggil CEO TikTok main mengadap. Cukup. Pro bono je, pro bono. Aku tak mau duit, tak mau apa. Aku nak boleh panggil CEO TikTok mengadap je. Siapa abah dari Parlimen Ayak Hitam Kedah? Okey, Parlimen Ayak Hitam. Parlimen Ayak Hitam. Muhtar. Parlimen Ayak Hitam. Ada ke Parlimen Ayak Hitam? Abah Bersatu akan ruyuk ke PAN Johor ni? Itu yang kita nak ajak ni lah. Bagi dia ruyuk. Dun Ayak Hitam kan? Baru waktu aku punya nak fikir apa Parlimen Ayak Hitam. Parlimen Jelun. Oh. Okey. Parlimen Ayak Hitam di Johor ada. Tapi ni dia kata daripada Kedah. Dia abang mana tadi komen dia? Dia kata Kedah mana ada Parlimen Ayak Hitam? Uki Mak Hang. Koyak. Janganlah koyak Tapi tak apalah, abah bagilah peluang nak komen, boleh komen. Sebab nak hilangkan stres apa? Nak hilangkan stres tu. Okey? Bersatu khianat letak calon bebas di Tenang. Yang calon PAS tanding. Serius lah? Haram jadah. Okay, aku screenshot. Betul ya? Betul? Betul ya? Betul daripada khianat ya? Aku akan buat kajian. Okey, kita sama-sama buat kajian baik. Dun Tenang. Tenang ke tenang? Tenang. Dun Tenang. Pok-pok ni makan kikianat. Tapi tak apa. Tak ada masalah pun. Tak ada masalah. Okey? Alright. Abah buang terus Bersatu dari Perikatan PAS. Bukan Perikatan PAS, Perikatan Nasional. Siapa rasa menang di Johor? Sabar. Dekat-dekat nak mengundi kita beritahu lah. Abah bila nak pergi Johor? Minggu kedua kot. Minggu last. Kalau pergi lah. Bersama liberal tak Abah? Liberal lah bersama ni. Liberal. Abah Din borak kecewa sebab PAS tak bantu. Bukan hari tu dia cakap banyak lah. Islay lah apa kan. Kalau bebas jarang dapat undi lah. Tapi kadang-kadang dia boleh curi undi. Bebas ni dia mungkin tak menang. Tapi dia boleh kacau undi. Dia boleh kacau undi lah. Hampa tengok macam hari tu Dun mana yang menang 30 undi lah. Kalau bebas masuk tu kadang-kadang memang mereka bayar untuk jadi pengacau.
Okey. Abah dah putih rambut warnanya tapi berserabut kerana politik selaru PAS bersatu. Yang serabut tu Tok Hang. Kami okey je. Habis tengok Tok Hang tengah duduk serabut tu. Duduk merangkak bawah katil lah. Satgi dia panjat bumbung. Utamakan Atuk Hang dulu. Okey. Siti Aisyah Zubair. Siapa dia ni? Siti Aisyah Zubair ni? Tak ada hal lah. Tak ada hal. Banyak risau. Kita membuah. Dia nak letak calon, nak khianat tak apa. Kita membuah ni lah. Jangan undi bersatu. Kita tak mau sebut. Aku tak mau sebut jangan undi bersatu, tak elok no. Bukan. Aku tarik balik tuan-tuan. Aku tak ada niat nak kata jangan undi bersatu. Minta maaf. Betul aku minta maaf. Apa tolong jadi saksi 600 orang ni tolong jadi saksi. Aku tak ada niat nak kata jangan undi bersatu. Okey, aku tarik balik. Okey. Aku nak cakap cuma di tempat bersatu bertanding undilah BN. Undilah BN kita tak mau kacau parti dia. Undilah BN. Hantar nanti. Kalau keluar keputusan siapa yang kecewa? Kalau keluar keputusan siapa yang kecewa? Siapa yang akan kecewa? Bersatu ke PAS? Aku tanya apa? Kalau hampa bijak baca politik lah. Bila keluar keputusan nanti yang kecewa bersatu ke PAS? Hari Abah maksud dia sama lah tu. Sama. Abah ada probability. Probability, possibility kan? Possibility ke probability ni perkataan ni kosong macam perkataan baru je bahasa Inggeris. BN bergabung pula dengan DAP di Johor. Kalau BN nak bergabung dah lama dia buat. Dah lama dia buat kalau dia nak bergabung. Keberangkalian sama maksud. Kalau dia nak bergabung dah lama dah dia buat. Okey. Thank you. Probability jarang orang sebut kata ni. Cuma aku cakap satu jangan bagi dia tak cukup kerusi. Sebab UMNO ni kalau dia tak cukup kerusi nanti dia pergi cari PH. Sebab tu kita kena menang juga supaya kalau dia tak cukup kerusi dia akan cari kita. Dia akan cari PAS. Okey? Baik, jadi kalau keluar keputusan nanti yang akan kecewa adalah bersatu. Sebab apa? Sebab mereka target nak jadi kerajaan. Mereka target nak jadi kerajaan. Kita target nak jadi pembangkang je. Bijak Tok Guru memang bijak. Aduh. Alright target jadi PM. Hantar ni naik atas boleh tak? Orang duk cerita pasal Johor. Mengarut kat mana ni? Azahan, duk atas dulu 5 minit. Hantar ni 5 minit. Orang duk cerita pasal Johor, dia duk nak jadi PM jaduh. Den Cirit. Nampak janganlah ganas sangat. Tak mau. Tengok Abah sebut. Tan Sri Muhyiddin Yassin. Kita jangan jadi macam mereka. Jangan ikut perangai mereka. Ni pengundi atas pagar tengah melihat. Pengundi atas pagar is watching. Okay, kita sebut. Tan Sri Muhyiddin Yassin bagi tahu wartawan nak lawan rasuah. Senyum calon surat. Dia apa kluster mahkamah? Dia pun kluster mahkamah lagi mau sembah bak rasuah. Pening aku. Waalaikumsalam. Masuk. Tan Sri Muhyiddin Yassin nak jadi MB kot. Trik kali ni apa? Okey. Mizi, hantar Mizi naik duduk atas. Mizi, 5 minit. Hantar Mizi naik duduk atas 5 minit.
Dia kata Tan Sri Muhyiddin Yassin nak jadi MB kot. Dia tahu tak kalau nak jadi MB kena bertanding? Soalan dia aku nak tanya dia. Tan Sri Muhyiddin Yassin bertanding ke Dun ni? Dia bertanding ke? Tan Sri Muhyiddin Yassin bertanding ke? Ekon baru ke ya? Tak bertanding kan? Menang 56 kerusi pun dia tak boleh jadi menteri besar. Menang 56 kerusi pun dia tak boleh jadi menteri besar. Dia tak bertanding. Tapi dengar kata apa parlimen, bukan parlimen, Adun apa ni? Adun pula. Dun mana ni? Dun dulu, Dun yang dia bertanding tu Bakri ke? Ahmad Maslan ucap terima kasih pada PAS. Okey. Gambir. Dun Gambir. Ya. Harap TikTok tak dapat cari apa ya. Dun Gambir. Dia tak letak calon satu pula Dun Gambir. Why? Ke tempat dia. Abah nama ni bagus, susah orang nak ban. Kalau orang dia boleh ban. Kalau robot mungkin tak boleh cari. Tapi kalau dia pantau aku, tim dia pantau aku, tim moderator dia pantau, pergi ke? Abah muda pula macam mana? Tak payah layan lah. Nak layan muda buat apa? Biarlah. Bekas presiden dia bersama-sama dengan kekasih. Tak tahu kalau abah hitamkan rambut acak pun tak kenal. Abah sokong mana di Johor, sokong PAS lah. Apa punya soalan ni? Nak duduk atas ke? Calon muda cantik. Kalau nak kira cantik, Nurul Izzah pun cantik. Kalau nak kira cantik, Nurul Izzah pun cantik. Tu yang di AP tu, Rara pun cantik, Rara. Okey, saya dengar cakap abah, saya sokong PAS. Alright. Abah orang PAS ya. Selamat berjaya PAS menuju kemenangan. Mazli nak buka KFC kalau menang. Gila ke depan ni? Seorang nak bagi 300. Seorang nak bagi 300 kepada berapa orang isi rumah? Seorang nak bagi berapa? Seorang nak bagi 300 kan kepada berapa orang isi rumah? 300 kan 30. Tidak. Seorang nak bagi 30 kepada isi rumah. Sekali bagi ke apa? 300 isi rumah. Sekali bagi. Sekali bagi ke tiap-tiap bulan? Sekali bagi ya? Seorang nak bagi RM30 kepada 300 isi rumah. Seorang lagi nak buat KFC. Kepala banah dah puak ni memang pelak. Sekali bagi ya? KFC. Aku cakap terus terang, belum lagi orang berkempen nak buka KFC tau. Apa biar betul? Apa jangan tipu aku baru betul. Belum lagi orang kempen janjikan KFC. Hari tu depa janjikan mesin ATM dekat Nenggiri. Okey aku boleh terima lah. Mesin ATM dekat Nenggiri, nak pergi keluar Banak jauh. Kan? Ada mesin ATM dekat Nenggiri. Okey ni KFC. Dulu apa McD? Aduh. Dia gaduh dengan penduduk. Aku kesian tak tengok penduduk tu balon dia. Dah ada yang booking abah ceramah kat Johor ke belum? Ada orang booking abah sampai. Tapi kalau tak ada orang booking pun, abah rasa hari last tu nak turun. Hari last tu kan. Hari last campaign tu abah nak turun. Dan sambut kemenangan insya-Allah di Johor. Depa kira undi semua sambut kemenangan baru balik ke KL lah. Ada lagi bah nak buka KK Mat.
Abah saudara mara saya ramai duk Johor, solid undi PN insya-Allah. PN yang mana satu ni? Hampa kena determine determine PN mana satu. Abah turunlah bantu mana-mana yang patut. Satgi teh ni aku perap satginya. Nak kena perap lah. Dia tak turun, lepas tu dia suruh aku turun. Dia duduk di rumah. Aduh. Kalau nak homestay dah roomstay area muar roja saya. Nak berniaga. Ling long lung. Nak berniaga. Kan sedap kata abah. Turun abah. Saya sponsor homestay. Syok lah sekian. Ni dia panggil aku turun. Dia nak niaga dia punya homestay. Cuba hang komen tu bagi sedap sikit aku tengok kan. Baca komen Hakim Hizam 88 dia carut. Siapa dia? BP lah kat dia. Bagilah dia komen apa pun. Kita ni kira sebab kalau depa tak komen, depa akan stres. Depa akan stres. So kita bagi depa komen supaya hilang stres depa, jadi macam kita pun menyumbang juga kepada kesihatan mental depa lah. Setuju tak? Menyumbang kepada kesihatan mental depa. Sebab tu bila depa duk kata ada orang duk cakap pasal abah buat video lah, abah tak layan pun. Kita bagi depa ni. Kita bagi depa apa ni? Hilangkan stres. Saya tak izin. Jadah pula avatar tiba-tiba saya tak izin ni. Abah tadi Muhyiddin bagi statement macam sedih je. Ya. Kadang-kadang dia berlakon buat sedih. Sebab tu jangan bagi menang kerusi langsung. Jangan bagi menang kerusi langsung. Sampai bila nak share bendera Ustaz? Jangan bagi menang langsung. Ini pun satu juga. Kalau tak mau bagi mereka share bendera, jangan bagi menang langsung kerusi. Lepas tu mereka belah. Lawaklah abah saya berhenti tepi jalan. Ini biar betul. Puteri Wangsa undi Melayu Muda atau MCA? Puteri Wangsa undi Melayu Muda atau MCA? Macam ni lah. Yang macam abah cakap tu lah. Selebih tu bagi BN lah. Bagi BN. Selebih bagi BN. Dia banyak-banyak ni nanti dia apa ni? Nak dapat peruntukan. Berpayah kan? Jadi kalau satu parti ni, rakyat dekat situ semua akan dapat peruntukan. Betul tak? Okey. Amir Izzat ni bagi entire life. Amir Izzat ni bagi entire life. Okey. Alright, Cun. Dia main-main dengan aku Main-main dengan aku Puteri Wangsa kawasan bukan Melayu. Macam ni tak payah fikir panjang lah. Hampa tak payah tengok, tak payah peduli calon lah. Hampa tak payah peduli calon. Aku bagi kat hampa ni. Aku bagi kat hampa paduan nak. Okey, nanti abah akan bacakan 12 dun. 12 dun ni lah hampa undi Perikatan Nasional. Hampa pergi tengok bendera Perikatan Nasional, hampa pergi undi balik. 12 dun ni. Lain pada ni, hampa undi dacing. Dah balik. Tak payah pening lah. Apa nak pening-pening? Nak buat kajian, nak pergi tengok Nak buat kajian, pergi duduk check itu semua, kalkulator lah apa semua, tak payah pening. 12 dun ni pergi tengok logo Perikatan Nasional, pangkah. Selebih semua undi dacing. Habis cerita. Apa nak payah? Betul tak? Puteri Melvin letak jawatan. Ya. Dia nak mai ke sini dah. Last dulu dia ada bincang dengan abah lah. Dia apa Sri Kandi Muda kan? Jawatan apa aku pun tak tahu. AJK ke apa? Tempat Mazli Melayu PHN muda je bah. Tempat Mazli Melayu PHN muda je bah. Kalau Melayu Tani pun tak menang situ. Rum Yusman duk kata kat abah. Katalah apa nak kata. Yang penting hampa menang sorak. Ataupun dalam bahasa yang mudah, menang kata, menang maki. Kerusi tergadai. Kami relax tenang-tenang. InsyaAllah jadi kerajaan Johor.
Ni, aku nak beritahu hangpa, insya-Allah doakan. PAS walaupun bertanding sebelah kerusi, insya-Allah jadi kerajaan Johor. So ikut panduan aku. Ikut panduan abah ni. Ikut panduan abah. PAS akan jadi kerajaan Johor. Mungkin dapat 2 exco jadi ya. At least kita ada pengaruh kat sana apa. Tu je. Panduan ni senang ya weh. Senang je, senang. 12 dun undi logo Perikatan Nasional. Selebihnya undi dacing. Cepatlah abah 12 dun tu. Nanti aku pun tak apai dun tu. Aku pun tak apai. Janganlah melawan TM Zul. Hantar TM Zul ni nak atas. Dia melawan. Ni hantar TM Zul nak atas. 5 minit. Jangan lebih-lebih. Hantar TM Zul nak atas. Dia melawan sebelah. Orang kata 12 lah. Satu tu kita nak tolong pejuang. Jadi 12. Weh, apa dia keluar menatang ni? Asal? Dia nak kena ni. Puzzle. Sekejap. Aduh, puzzle. Okey, ngam. Kawasan du Perikatan Nasional pangkah yang tu. Kalau tak ada logo Perikatan Nasional, pangkah UMNO. Betul. UMNO pun tak ada logo. Hampa jangan keliru kau orang, Mizan. Jangan keliru kau orang. UMNO pun tak bertanding. Ni, dengar cakap abah ni. 12 dun ni undi logo Perikatan Nasional. Selebihnya undi dacing. Okey, simple. Tak payah duk tengok siapa calon Tak usah duk tengok siapa calon nak pergi check dia ni siapa apa semua, tak payah. Hampa pergi. Dah balik rumah. Tidur, malam dengar keputusan. Betul tak? Malam dengar keputusan. InsyaAllah. InsyaAllah Barisan Nasional akan panggil kita jadi sebahagian daripada kerajaan. Kan? Tapi kalau dia tak bagi pun tak apa, tak ada masalah. Kalau dia tak bagi pun kalau kata menang dia tak bagi pun tak apa. Lepas ni tahulah nasib hampa. Kat negeri lain hampa tahulah nasib hampa lepas ni. Aduh. Marah geng cerik dengan abah. Kalau PHBN yang gabung macam mana abah? Hampa ni tahu tak? Hampa ni tahu tak? Dalam kepala hampa ni duk ada apa kita panggil Awak hantar kata kalau esok kiamat macam mana abah? Aku sebaik yang bawa. Kalau esok kiamat macam mana abah? Kat mana kelas taekwondo abah ni? Dekat Bandar Seri Kofil. Apa kata hang kata kalau esok kiamat macam mana? Duk main dengan kalau ni pening kan? Kalau kata dia betul-betul dia bergabung dengan PH, tunggulah hari pembalasan dia. Sekadar cadangan abah letak QR untuk sumbangan kepada jentera AIP buat belanja masa berkempen. Uish, aku tak berani nak bawa benda macam ni Zamri. Apa bagi gift je lah. Bagi gift. Nanti puak tu buat naratif pula bagi gift. Bagi gift orang tak boleh nak kata apa. Umur anak start berapa tahun abah ambil untuk belajar? 3 tahun. BN Johor ngam dengan PAS. Kiamat Jumaat abah esok. Aduh. Macam ni lah. Aku pun malah nak kempen teruk-teruk. Ni geng. Hampa setuju tak Aku pun malah nak kempen teruk-teruk. Nak cari data. Nak explain personality orang tu orang ni. Kita punya kempen simple je. Hampa setuju tak? Kempen kita simple. Nombor 1. 12 dun ni undi logo Perikatan Nasional. Selain daripada tu undi dacing. Dah. Itu je hari-hari kita cakap. Boleh tak? Abah kelas dekat tas. Tak. Tu kelab lain. Setuju? Habis cerita. Tak pening buat apa? Aku ni banyak kerja lagi nak buat ni. DDM ni siapa? Del.
Datuk Del. Saya baru nak start, boleh belajar taekwondo, baru 60. Okay Del, follow me back. Betul tak payah nak fikir panjang-panjang ya. Kak Wangsa macam mana ni, seorang lagi tanya soalan ni. Hantar Haris naik 5 minit dah. Haris maju. Dah lah nama macam restoran mamak. Haris maju ni hantar naik 5 minit kat atas. Hantar dia naik 5 minit kat atas. Haris maju itulah hang banyak sangat banyak sangat makan roti canai. Ni nak abang hang. Aku baru je tadi aku abang Dia duk tanya Wangsa maju. Abang cakap hang tunggu sabar sat. 12 du ni hampa sabar sat. Malam ni aku bagi senarai. 12 du ni undi Perikatan Nasional. Selebihnya undi dacing. Jadi kalau 12 dun tu abang tak sebut Wangsa maju. Apa tadi nama? Puteri Wangsa kan? Okey? Faham senang Okey, selesai kerja aku. Malam ni abang balik. Tapi aku ingat satu Aku ingat Gambir. Aku ingat satu je Gambir. Sebab Gambir berjuang. Lagi sebelah nanti abang bagi. Abah bersatu merajuk. Kan aku cakap parti budak-budak. MAPP pun tak payah. Tak payah. Serabut dah. Tenang pun senang nak ingat Abah. Tenang pun senang. Abah tolong edit set dalam FB calon-calon and jentera bersatu. Abah dah post satu posting. Ikan Maru follow Cik Ayu Jutawan. Gambir tempat Long Tiger. Okey. Dalam Parlimen Muar semua kita tanding Abah. Oh ya. Aku pun tak tengok lagi dia punya map tu. Kalau macam tu aku turun kempen kat Muar, okey tak? Aku turun kempen kat Muar, okey tak? Dah lah dekat lah sikit, tak payah pergi sampai JB kan. Aku tolong kempen kat Muar. Ada 3 dun lah. No? 3 dun kat Muar kan. Aku turun Muar. Lagipun Muar dekat. Marilah Abah. Tapi tu tidur masjid lah. Ramai unau yang marah kat Abah, terutama bercerai. Aku suka. Tak, dia cerita dia macam ni. Abah nak tanya apa? Yang marah kat Abah ni, geng kita ke geng budak jual kuku ni? Geng kita ke geng budak jual kuku ni? Muka dah lah tak handsome. Tak cerdik pula tu. Eloklah sokong bersatu. Geng cerik. Kalau geng cerik, kita dah menang. Simple je. Hampa kalau pihak lawan marah kat hampa dah menang lah. Tak payah layan pun. Tapi kalau pihak kita, macam hari tu, mereka duduk dengan kita kena pergi tanya. Betul tak? Mereka duduk dengan kita kena pergi tanya pasal apa cakap macam ni. Tapi dah sasah lah ni, dah tak ada kerjasama politik. Musuh. Apa nak beli? Betul tak? Lah, hampir mute dia buat apa? Member nak jual kuku tu. Okey? Jadi siapa-siapa yang nak beli kuku, bolehlah. Boleh hubungi Pok Su Shop. Cuma nasihat Abah, sebelum nak beli tu tengok muka dia dulu. Kalau selera beli. Kalau tak selera tak payah beli.
Aduh. Abah dekat berita harian Zahid Hamidi ada cakap kerjasama antara PAS dan wawasan di peringkat bawahan. Mantap. Mantap, mantap. Aku suka, aku suka. Hampa tahu tak pasal apa aku suka kan? Hampa pernah dengar tak Abah cakap apa dulu? Siapa ingat lagi? Mula-mula Abah join PN, Abah cakap apa? Ha. Masa mula-mula Abah join PN, Abah cakap apa? Okey, Sat, bawa bom ni. Bawa bom besok. Jangan lupa esok. Aku pun takut lupa ni. Hang tolong ingatkan aku bawa bom. Ingatkan Abah. Selepas subuh tu hang kena ingatkan Abah. Aku ni kadang-kadang terlupa sebab apa tak ada PA kan. Ada PA senang. Okey, siapa ingat lagi? Siapa ingat lagi masa bila Abah kata kasih kat BN terus penyokong bersatu bengang, penyokong PH pun bengang. Okey, penyokong bersatu bengang, penyokong PH pun bengang. Kesimpulan dia, dua-dua bengang, maknanya depa geng. Jadi, dia akan jadi jawapan dia apa? Dua-dua bangang. Siti nak jadi PA apa? Ustaz, aku tengok. Tak lepas Siti. Kurang-kurang rupa paras tu kurang-kurang macam Baby Shima. Kurang-kurang macam Baby Shima. Ni nak ada irai-irai Ratu Bedal sikit ni. Nak ada irai-irai Ratu Bedal. Kalau pakai tudung lah. Ratu Bedal pakai tudung. Tak ada ya. Okey. Abang pakai tali pinggang color apa? Dia apa nak? Dia macam ni lah. Dia kalau abang tengok collar ni pun dah tahu dah. Collar. Collar. Hari abang pilih pula. Okey, abang nak cerita Abang nak cerita kat abang. Kak ada bawa air tak kak? Bagi papa sikit. Ni Rana. Tu siapa? Khaira bagi air kat Sir sikit. Air tu. Okey. Masa abang mula main dekat Perikatan Nasional, abang sebut apa tau? Bawa pergi kat teacher. Saya nak sikit. Sejuknya air ni. Awak kata nak balik? Bukan awak balik? Okey. Student abah dah balik ke tak? Dia orang ada kelas satu lagi, kelas asas. Ni anak abah yang mengajar. Okey. Jadi masa abah mula masuk Perikatan Nasional tu, sikit pun 3 teguk juga. Nak duduk atas? Nak duduk atas? Bagi 30 saat. Askar, bagi 30 saat. Berani dia petikai ke abah. Bagi dia 30 saat. Biar dia rasa macam mana duduk kat atas tu. Tu dia, teri entire life. Kejam. Woi, 30 saat je. Abah mesti penyabar orangnya. Hampa kalau nak uji kesabaran hampa kena mengajak budak tadika. Budak-budak muda tak sanggup nak pergi mengajak budak tadika. Kalau hampa boleh tempuh mengajak budak tadika, hampa nak mengajak budak-budak nasional senang Nak ajak budak-budak nasional kan. Tapi kalau hampa ajak budak nasional tak payah duk sembang Kalau suruh pergi ajak budak tadika pun hang tak boleh handle. Hang stres macam geng bersatu. Kalau hang stres macam geng bersatu tu tak payah. Okey weh, dulu masa abah mula main. Masa abah mula main dekat Perikatan Nasional, abah pernah sebut pasal muafakat nasional. Abah kata kalaulah muafakat nasional ni, kalaulah nak di-on balik, abah antara orang yang akan kempen benda ni. Betul tak abah cakap dulu? Siapa ingat lagi? Budak-budak pasti okey tak abah? Samalah tu, tadika lah tu. Budak tadika lah tu. Kindergarten. Pasti ke tadika ke taski. Mana boleh pilih beberapa saat bah? Tak boleh Boleh. Asal tak boleh pula? Boleh. Kesian kat dia. Ambil dah balik. Dia dah lebih daripada 30 saat tu. Si Raja Bai, ambil dah balik. Kesian dia. Mute dia entire life. Dia mute dah balik. Tadi tu nak bagi dia satu pengajaran je.
Weh, bateri tinggal 3% weh. Bateri tinggal 3%. Okey, jadi so bila nak buat penyatuan ni abah sukalah Abah suka. Tak boleh bah, tak apa abah nak yang lain dah. Abang ada lain kali jangan petikai ke abah tau abang dia. Amboi abah lepas penamaan terus baju taekwondo. Dah aku tadi tak sangka kan tadi anak abah tiba-tiba replace dia punya kelas lah. Aku tiba-tiba nak kena replace pula kelas. Berterabak aku keluar rumah kan. Ni baru habis tadi nak balik ni. Okay, so InsyaAllah apa-apa pun yang aku nak penyatuan rumah ya itu je. Cuma kita tengok bersatu ni tak suka, betul tak? Betul tak? Bersatu sama geng-geng dia boleh pecat. Dia pecat ya. Betul tak? Sama-sama geng dia boleh pecat. Lepas tu geng pejuang nak masuk, dia tak setuju. Hak baru kali ni bila dah masuk baru dia kata dia tak ada bantahan. Baru kali ni dia kata dia tak nak bantahan. Sebelum tu 3 kali pejuang minta. Masa presiden mereka jadi pengurusi 3 kali minta. 3 kali kena tolak. Bila dah Perikatan Nasional punya pengurusi yang baru ni terima, baru dia kata tak nak bantahan. Apa? Okey geng, abah end live dulu Aku bateri nak habis ni, tak bawa charger. Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.